Lepas balik kampung, ramai yang datang atas satu sebab yang sama. Musim perayaan selalunya momen yang paling gembira untuk keluarga, tapi tidak bagi kami di klinik kerana sangat crowded disebabkan ramai yang jatuh sakit. Lepas musim perayaan, ramai ibu bapa yang bawa anak mereka yang demam, batuk, sesama dan ada juga yang sesak nafas. Sistem imun kanak-kanak terutamanya 2 tahun ke bawah sedang berkembang. Jadi bila ada orang yang datang cium, pegang anak-anak kita, mereka senang terkena jangkitan. Sekiranya perkara ini berlaku, saya sarankan ibu bapa untuk semak semula jadual vaksin wajib dan boleh mengambil vaksin tambahan. Vaksin tambahan ini penting untuk pencegahan penyakit anak-anak anda. Jika anda tidak pasti anak-anak anda sudah lengkap vaksin ataupun ingin mengambil vaksin tambahan, boleh datang ke klinik kami untuk kami semak. Kita sama-sama jaga.